21 April 2011, Proton dan Petronas melancarkan produk pertama hasil kerjasama bersama. Pada hari ini dalam tahun 2011, perusahaan automobil nasional Proton dan Petroleum Nasional Berhad Petronas melancarkan bendalir transmisi automatik ATFX 3P pertama hasil kerjasama dua syarikat gergasi tersebut pada satu majlis pelancaran yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. ATFX 3P dirumus khusus untuk semua model kenderaan automatik keluaran Proton, kecuali bagi model perdana, wajah 1.8 liter, Chevy dan kereta yang dilengkapi sistem transmisi CVT. Bendalir ini dibuat daripada minyak asas berkualiti tinggi yang ditapis dan mengandungi bahan pengurangan geseran unik untuk kelancaran operasi transmisi serta memberikan lebih perlindungan.